Sekejap sabar, sekejap saya fikir. Kan, wanita selalu cakap lelaki semua dia sama, kan, tak ada effort, tak ada apa semua, tak ada sungguhan, kan, untuk dapatkan dia. Tu satu penipuan lah bodoh sebenarnya. Dia bukan tak ada effort, dia ada effort. Dia mula-mula bagi dia bagi effort kat kau, tapi kau tak hargai dia, kau tak appreciate apa effort dia dah bagi dekat kau. Walaupun sebutir nasi, walaupun sekecil zarah, kau tak nampak effort dia. Kau buta kan, tapi kau cari apa? Kau cari lelaki yang berwang, yang berduit, kan? Kau cari lelaki yang kaya, kan? Dengar satu dialog daripada cerita apa tak aku dah lupa, tapi daripada cerita Indon. Zainuddin dia cakap dengan Ayati lah. Macam dialog dia cakap, aku miskin kau pun miskin, hidup tidak akan beruntung maka tak ada wang. Macam tu juga dengan perempuan sekarang. Dia nak cari lelaki yang berduit, cari lelaki yang berwang, lelaki yang susah tapi effort dia ada, kau tinggalkan seperti sampah. Lepas tu bila kau nak merana baru kau cari balik. Itu ke yang kau dipanggilkan lelaki ni sama? Itu ke kau nak panggilkan lelaki ni tak ada effort? Sebenarnya bukan lelaki ni yang tak ada effort, tapi engkau yang tidak menghargai segala effort yang dia dah bagi kepada engkau.